Daripada mana Sabah. Okey. Ini adalah kali kedua dia datang untuk membuatkan rawatan masalah poster belakang sengit. Yang pertama tu, selepas buat rawatan tu, apa result dia? Banyaklah perubahan dia ada. Daripada curve tu dah straight sikit lah. Okey. Belakang dia? Belakang dah nampak lurus dah stabil balik normal. Dia punya bahu belikat tu pun dah nampak turun daripada sebelum ni lah. Alhamdulillah, syukur sangat lah. Dia punya ni dah lama kan, tiba-tiba dapat dipertemukan dengan cahaya gemilang ni. Kita awal-awal tu memang kita try sajalah. Pasal kita dah try yang lain pun tak ada perubahan. Yang ini kita kali pertama kita buat, kita dah nampak dah. Pada saya kali pertama kita datang kat sini, itu hari perubahan dia dalam 70%. 70%. Alhamdulillah lah. Saranannya saya, kalau ada sahabat-sahabat di luar sana yang ada masalah yang sama lah, tulang dan saraf ke, saya sangat-sangat recommend datang kat sini. Alhamdulillah lah, kami daripada Sabah datang. Jadi kali pertama kita cuba, alhamdulillah lah. Anak saya ni, masalah dia adalah tulang bengkok ataupun sklerosis lah. So itulah saya sangat-sangat berpuas hati lah. Alhamdulillah lah. Okey, kalau kata anda masalah seperti berikut, sila tinggalkan komen. Terbaik. Terbaik. Terbaik bosku. Ini kali lah. CJM Therapy Solution.